Jangan terjebak dengan orang-orang bahalul macam badak 20T. Okay geng, stay focus and jaga kesihatan. Jangan terjebak dengan orang-orang bahalul macam badak 20T. Itulah kenyataan padu yang dikeluarkan Jojo Johan Azali apabila petarung Muay Thai Malaysia yang kini beraksi di promosi Sukan Combat One Championship itu memberikan respon kepada kenyataan Bob T20 berkenaan dirinya di dalam satu podcast baru-baru ini. Bagi aku, dia budak lagi lah. Dia sembang. Okey, aku faham dia nasihatkan orang pergi gym, pergi buat apa kesihatan apa semua. Disebabkan dia lah aku tak pernah dia mana salah satu sebab lah saya tak langsung. Tapi sebab aku B40. Tapi bagi aku mindset dia tak betul. Cara dia bercakap pun tak betul. Dia lebih kurang je dengan DMA. Cuma beza dia mungkin dia kaya lah. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok Fikri Hamdan itu, Jojo menegaskan segala kekayaan yang ada pada diri kita tidak akan bermakna jika kita tidak menjaga kesihatan sendiri. Saksikan video pendek itu di sini. Geng, hari ni kan aku punya DM penuh tau dengan orang suruh aku reply dekat badak T20 ni. Sejujurnya aku tak tahu dia nak cakap apa. Orang macam ni tak boleh tolong lah. Satu je aku nak cakap, aku rasa dia tak patut digelar T20. Aku rasa daripada sekarang kita patut panggil dia Bob 20T. Mesti orang tanya kan, 20T ni apa 20 tan. Aku rasa aku rasa kita patut panggil dia 20T. Okay? Jangan T20. T20 nanti T20 lain marah pula. Kita patut bagi dia gelaran special 20T. Okay? Biasa aku nak ingatkan korang, tak kisahlah kau ada Rolex ke, kau ada kereta mewah ke, kau ada rumah besar-besar ke, benda ni semua takkan jadi best kalau kau tak sihat. Benda ni semua takkan berguna kalau kau solat pun susah. Okay? So jaga korang punya priority. Ingat, okay, kalau ada duit alhamdulillah extra, tapi kesihatan nombor satu kita kena ingat. And jangan terjebak dengan orang-orang bahalul macam badak 20T. Okay geng, stay focus and jaga kesihatan. Subscribe with notifications on.